malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Malam ini kita bersiaran langsung bersama tokoh-tokoh daripada Kelantan, terutamanya daripada bahagian Pasir Mas, yang mana kita bersiaran pada malam ini dengan tajuk khas, iaitu masa depan member parlimen atau ahli yang berhormat Parlimen Pasir Mas. Yang mana bersama-sama kita di studio UTTV pada malam ini, iaitu kami menjemput Saudara Abdul Hamid bin Aziz, Setiausaha Lajnah PAS veteran Kelantan, dan yang berbaju kuning. Dan sebelah saya, sebelah kiri adalah Datuk Wan Suhaimi, Ketua Cabaran Pakatan Rakyat Pasir Mas. Dan sebelah Datuk Wan adalah yang berbahagia Saudara Razi bin Muhammad, Ketua Dewan Pemuda PAS Pasir Mas. Dan tak asing lagi di hujung sana, iaitu yang selalu menjadi provokator kepada setiap bicara sembang-sembang UTTV, iaitu Saudara Mak Black. Baiklah, peminat di luar sana juga berkesempatan malam ini untuk menyalurkan soalan-soalan untuk ditujukan kepada para panel kita pada malam ini, kepada Saudara Mak Black, untuk Mak Black menyampaikan soalan-soalan untuk kita bersiaran langsung pada malam ini. Baiklah, saya memulakan dengan tajuk masa depan MP Pasir Mas. Kita minta Saudara Abdul Hamid bin Aziz, yang tidak asing lagi sebagai bekas pemimpin PAS di Pasir Mas, bagaimana pendapat Cik Hamid tentang MP Pasir Mas hari ini? Adakah dapat mempertahankan kedudukannya lagi pada pilihan raya yang ke-13 nanti? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada ABY dan juga pada ahli-ahli panel sekalian, terima kasih kepada pihak UTTV yang telah menjemput saya untuk sama-sama membicarakan soal PAS ataupun Pakatan Rakyat di Pasir Mas, serta masalah MP masa depan di Pasir Mas. Sejarah di kawasan Pasir Mas ini, kita lihat tahun 90 dahulu, daripada tahun 90 hingga tahun 2008, tidak pernah ada member parlimennya daripada Barisan Nasional. Daripada tahun 99, daripada tahun 90 sampai tahun 2008, tidak pernah ada wakil rakyatnya, ahli parlimennya daripada Barisan Nasional. Sebabnya pada tahun 90, Datuk Haji Ibrahim Ali bertanding atas tiket Semangat 46 pada waktu itu, menang dengan majoriti yang agak besar. Kemudiannya tahun 95 juga daripada Semangat 46, Saudara Haji Zainuddin. Kemudiannya tahun 99, Ustaz Haji Ismail Nuh mewakili PAS. Tahun 2004 juga Ustaz Haji Ismail Nuh yang mewakili PAS. Dan tahun 2008 baru ni, Datuk Haji Ibrahim Ali pun bertanding atas tiket PAS. Walaupun selepas itu dia mengisytiharkan bebas, tapi dia menang pun atas tiket PAS. Maknanya kerusi Parlimen Pasir Mas tradisinya tidak pernah dimenangi oleh Barisan Nasional, iaitu UMNO, semenjak tahun 1990. Ya. Okey. Jadi untuk masa depan, saya rasa pilihan raya yang ke-12, yang ke-13 yang dijangka berlaku pada bila-bila masa sahaja daripada sekarang, saya begitu yakin sekiranya UMNO dan Barisan Nasional meletakkan calonnya Datuk Haji Ibrahim Ali, insya-Allah saya berkeyakinan besar hampir 90% Pakatan Rakyat akan menguasai Parlimen Pasir Mas sekali lagi, insya-Allah. Sekiranya calon itu Datuk Ibrahim Ali, Haji Ibrahim Ali yang mewakili Barisan Nasional. Sebab rakyat di Pasir Mas sudah begitu meluat, cuma menunggu masa sahaja untuk merebahkan Datuk Ibrahim Ali yang telah yang telah pecah amanah kepada rakyat Pasir Mas. Apakah pada pandangan Cik Hamid, pasal Ibrahim Ali ke ataupun pasal parti Barisan Nasional yang rakyat menolak di Pasir Mas? Kedua-duanya sekali. Sebab
Datuk Ibrahim Ali pun telah ditolak oleh rakyat Pasir Mas, dan UMNO itu sendiri pun, Barisan Nasional itu sendiri pun telah ditolak oleh rakyat Pasir Mas. Jadi oleh sebab itu saya berkeyakinan bahawa Pakatan Rakyat insya-Allah sekali lagi akan dapat menguasai Parlimen Pasir Mas dan kesemua Dewan Undangan Negeri, sama ada Tendung, Penggala Pasir ataupun Cetak. Insya-Allah. Adakah Cimat setuju bahawasanya rakyat Pasir Mas ni menolak Datuk Ibrahim Ali ni sebagai ahli parlimen? Saya tak rasa orang Melayu menolak Datuk Ibrahim Ali di Malaysia ini. Dan kalau dikira di Pasir Mas adalah tunjang Datuk Ibrahim Ali, dan saya tak merasakan orang Melayu ataupun orang Pasir Mas akan menolak Datuk Ibrahim Ali dalam PRU 13 ini. Sebab kalau kita tengok sekarang ini di Malaysia ini, di mana tak ada satu parti pun yang benar-benar memperjuangkan nasib Melayu. UMNO sendiri pun tidak, dan PAS, saya tak nampak PAS memperjuangkan nasib orang Melayu di Malaysia ini. Dan satu-satunya tokoh Melayu yang ada pada hari ini di Malaysia ini yang memperjuangkan nasib Melayu adalah Datuk Ibrahim Ali. Dan saya tak rasa orang Pasir Mas akan mengenepikan ketokohan Datuk Ibrahim Ali ini. Cimak beranggapan bahawasanya Datuk Ibrahim Ali adalah tokoh memperjuangkan Melayu di waktu ini. Ya, ini diakui. Kita tak ada satu pun orang Melayu sekarang ini yang memperjuangkan nasib orang Melayu. Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Najib, UMNO sudah tidak memperjuangkan Melayu. UMNO membawa satu ideologi baru, satu Malaysia, PAS for all. Jadi tak ada orang Melayu kalau zaman dulu kita ada Datuk Harun untuk memperjuangkan nasib Melayu. Sekarang ini Ibrahim Ali kepada pejuang Melayu. Kepada Cimak, Ibrahim Ali pejuang Melayu, dan Cimak berasa Ibrahim Ali kekal sebagai member Parlimen Pasir Mas kerana dia dianggapkan perjuangan Melayu. Jadi apa pula reaksi Datuk Wan Suhaimi tentang apa yang dianjurkan oleh Cimak? Terima kasih sebab soalan kedua ni tuju kepada saya, dan seperti saudara Hamid juga bercakap. Jadi saya melihat kepada, masih kita bincang pada Ibrahim Ali. Jadi kekuatan Datuk Ibrahim Ali maknanya pada tahun 2008 dia bertanding Parlimen Pasir Mas atas tiket PAS. Jadi kekuatan dia adalah kekuatan PAS yang memberi kemenangan pada Datuk Ibrahim Ali. Dan kita jangan lupa, sebabnya pada 2008 bila kekuatan Ibrahim Ali bersama jentera PAS mencipta kemenangan di Pasir Mas, maka semua strategi, rahsia, apa sekalipun untuk kemenangan PAS, Ibrahim Ali tahu. Jadi tidak mudah untuk PAS mempertahankan kerusi Pasir Mas sekiranya berdepan dengan Ibrahim Ali. Tapi sekiranya 3 penjuru, insya-Allah Ibrahim Ali memang dalam 3,000 je dapat. Jadi maksud doktornya, Ibrahim Ali ni tidak boleh dipandang enteng sebagai ahli Parlimen Pasir Mas untuk mempertahankan kerusi pada pilihan yang 13. Ya, kalau UMNO mengizinkan Ibrahim Ali menggunakan lamban UMNO bertanding pada pilihan raya ke-13 ni, maka kita dah tahu Datuk Ibrahim Ali ni dia adalah seorang politik. Seorang politik, hidup dia adalah politik. Jadi dia guna apa saja untuk politik, tanpa ada malu, maruah diri, moral pun dia ketepikan. Dia politik je hidup dia. Jadi sekiranya dia bertanding atas PAS,
atas tiket UMNO, makna sebahagian ada orang-orang PAS yang masih boleh dia tarik. Saya nak tahu kekuatan Ibrahim di Pasir Mas ni kerana personality dia ke, atau kekuatan kerana dia mendokong bertanding atas parti-parti tertentu? Dia masih lagi parti di Pasir Mas ni, PAS masih menguasai. Tetapi dalam keadaan PRU ke-13 ni, Ibrahim Ali pengalaman 2008 dia bertanding PAS. Jadi dengan pengalaman dan pengaruh dia dah tahu dah penghulu mana dia nak tuju, ketua imam mana nak tuju, ahli PAS mana dia nak tuju, dia dah tahu dah. Jadi selama 4 tahun nak masuk 5 tahun dia jadi ahli parlimen, dan dia masih lagi bergerak dengan keuangan dia. Bermaknanya doktor beranggapan Datuk Ibrahim ni masih diterima oleh rakyat Pasir Mas. Soal diterima maknanya sekiranya dia bertanding tiket UMNO. Tiket UMNO maknanya UMNO dia dapat 100% dan dia dapat curi lagi pengundi dari PAS. Sekiranya PAS tak dapat mencuri undi dari UMNO dan undi PAS dicuri oleh Ibrahim Ali, mana persaingan adalah terlalu sengit. Ialah maksudnya Ibrahim Ali ni boleh diterima lagi oleh rakyat Pasir Mas. Soal pilihan raya ni dia lampati. Bermaknanya kalau Datuk Ibrahim Ali bertanding atas UMNO, ya, maka Datuk Ibrahim Ali ni boleh memberi tetangan hebat kepada calon PAS. Kerana UMNO menyokong dia dan dia boleh tarik orang PAS. Ya. Dan kemungkinan dia boleh menang. Ada kemungkinan. Okey, Saudara Rozi sebagai Ketua Pemuda PAS kawasan. Pada tahun 2008 baru ni, Ibrahim Ali bukan ahli PAS, tapi diberi pertanding atas PAS dan menang majoriti besar. Apa sebenar yang menyebabkan Datuk Ibrahim Ali ni boleh bertanding atas menggunakan lambang PAS dan menang besar? PAS semua. Terima kasih pengerusi, sahabat-sahabat ahli panel sekalian. Terima sekali terima kasih lah sebab malam ni saya juga dijemput sama untuk bicara soal terutama sekali berlandaskan kepada tajuk kita masa depan MP Pasir Mas. Sebelum daripada saya menjawab soalan pengurusi tadi, suka saya menyambung sedikit daripada apa yang diperkatakan oleh Datuk Wan tadi, bahawa kita menjurus kepada tajuk malam ini, iaitu masa depan MP Pasir Mas. Apabila kita perbincangkan pada malam ini dengan sahabat-sahabat ahli panel sekalian telah mengemukakan beberapa hujah, pada pandangan saya apa yang kita bincangkan sebentar tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan MP masa kini. Maknanya MP masa kini Pasir Mas adalah Ibrahim Ali. Ke arah tajuk yang kita bincang ialah MP masa depan. Jadi bagi saya MP masa kini dengan MP masa depan adalah satu bentuk situasi yang agak berbeza. Kerana apabila kita sebut sahaja MP masa depan, percaturan keadaan politik Pasir Mas sekarang ini tidak sebagaimana pilihan raya 2008. Pilihan raya 2008 bermakna MP masa kini Ibrahim Ali di Pasir Mas, dia tidak boleh mengharapkan sebagaimana kekuatan dia ke arah masa depan yang sama dengan tahun 2008. Kerana situasi yang berbeza sebagaimana Datuk Wan sebut tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan sokongan ahli parti dan juga penyokong parti. Dan yang kedua, pada saya Ibrahim Ali ke arah MP masa depan ini untuk pilihan raya yang akan datang adalah sesuatu yang agak sukar untuk Ibrahim Ali ini untuk pertahankan kerusi sebagai MP Pasir Mas. Jika seandainya beliau bertanding sama ada atas tiket bebas ataupun mungkin sebagaimana yang kita dengar yang dipercakapkan di Pasir Mas sekarang ini, bahawa Ibrahim Ali ini mungkin bertanding atas lambang BN. Situasi yang berbeza ini dapat kita gambarkan di Pasir Mas bahawa rakyat Pasir Mas, selain daripada perbezaan parti yang mungkin Ibrahim gunakan sebagai lambang, ia juga menjurus kepada
kaburnya masa depan ahli parlimen Pasir Mas sekarang ini, iaitu Ibrahim Ali, di atas sikap dia yang telah banyak membuka mata rakyat Pasir Mas bahawa cara Ibrahim Ali berpolitik bukan di atas sebagaimana yang beliau bawa sekarang ini. Yang beliau bawa adalah ke arah mempertahankan Melayu. Tetapi di Pasir Mas sendiri, rakyat yang seolah-olah sudah kenal hati budi dan juga perangai Datuk Ibrahim Ali ini, ia membawa satu perbezaan dan membuka mata rakyat Pasir Mas bahawa apa yang diperjuangkan oleh Ibrahim Ali sebenarnya adalah menjurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan peribadi. Okey, kita faham ya, tu ulasan selanjutnya. Yang sekarang ni soalan sayanya, pada pilihan raya 2008, Ibrahim Ali bukan ahli PAS, tapi PAS bagi petanding atas lawan PAS. Itu apa sebenarnya rahsia? Baik, pada tahun 2008, sebagaimana yang kita sedia maklum, untuk pilihan raya 2004 yang kita perlihatkan di Kelantan ini, kerusi ataupun PAS mengalami kekalahan yang agak banyak. Kekalahan yang agak banyak sehingga kita apabila berlaku pilihan raya kecil dari masa ke semasa menyebabkan kita hanya tinggal satu kerusi. Kritikal, dalam keadaan yang kritikal. Dan situasi ini di pihak pimpinan mungkin dia ada satu bentuk bagaimana untuk mengembalikan kekuatan PAS itu sendiri di Kelantan. Termasuklah di antaranya tak dapat tidak untuk kita nafikan bahawa Ibrahim Ali adalah di antara sumber untuk di antara resipi bagi kita mempertahankan kerajaan Kelantan di waktu itu. Tetapi apabila berlaku pilihan raya untuk 2008, kekuatan ini sebenarnya kekuatan yang bangkit daripada kekuatan penyokong dan juga orang-orang yang simpati dengan PAS di Kelantan, menyebabkan Ibrahim Ali juga tergerak sama dalam tsunami waktu itu untuk PAS kembali menang besar di Kelantan. Okey, kita dapat satu round ni, kita dapat berbagai-bagai pendapat. Cik Amit cakap Ibrahim Ali tanding pilihan raya ke-13 ini tentu dah tidak akan mencapai kebenangan dan akan jadi kalah teruk. Itu pendapat saudara Mi. Dr. Wan pula cakap Ibrahim Ali ini ahli politik yang hidup bangunnya dengan politik, dan kalau dia bertanding atas menggunakan lambang Barisan Nasional, kemungkinan untuk beliau maju dan menang pilihan raya itu ada, kerana Barisan Nasional itu dah solid menyokong dia dan dia boleh tarik orang PAS menyokong dia kerana dia pernah bertanding atas tiket PAS di satu masa dulu. Cik Razi pula mengatakan bahawasanya suasana 208 itu berlainan dengan suasana pilihan raya ke-13 yang akan datang. Sama ada Cik Mat pula beranggapan Ibrahim ini adalah pejuang Melayu yang tidak akan ditolak oleh orang Melayu di Pasir Mas. Jadi saya nak tanya Cik Amit. Cik Amit kata Ibrahim ni susah untuk menang dia. Sedangkan mengikut yang kita tahu bahawasanya Cik Amit lah jadi penyokong kuat Datuk Ibrahim pada pilihan raya 208 baru ni. Terima kasih kepada pengurusi. Sebab saya penyokong kuat dia lah yang saya tahu dia kena kalah dalam pilihan raya yang ke-13 ni. Kita tahu bahawa tahun 2004 dia bertanding atas tiket bebas. Undi yang dia dapat 6,000 sahaja. Waktu tu Ustaz Haji Ismail Nuh menang di Pasir Mas 1,900 lebih majoriti dia. Jadi sebenarnya Ibrahim Ali ni tidak kuat di Pasir Mas, tidak kuat mana. Kalau kita tengok suasana lah ni, memang Ibrahim Ali ni tidak kuat mana. Cuma diwar-warkan sahaja dia tu memang kuat. Yang keduanya saya nak sebut bahawa Ibrahim Ali ni bukan pejuang Melayu sebenarnya. Buktinya dia bukan, dia jadi presiden perkasa tu perkasa. Betul lah dia jadi presiden perkasa pejuang Melayu lah berapa. Tapi dia bukan pejuang Melayu. Sebenarnya Ibrahim Ali ni pejuang kepada kepentingan peribadi sendiri. Sebab itulah dia sanggup pergi ngadak Tok Guru, pergi teriak dengan Tok Guru untuk minta jadi calon.
Saya tahu tahun 2004 dulu dia penuh tekan saya, kerja Potok Guru supaya dia ni diberi laluan bertanding di Parlimen Bersembah. Dan saya buat kerja dia. Kerja Potok Guru. Mana Cik Amit pada waktu itu menjadi penyokong kuat Datuk Ibrahim Ali. Saya waktu tu saya jadi siok sopah kawasan Bersembah. Saya direct kerja Potok Guru minta supaya diberi laluan Datuk Ibrahim bertanding Parlimen Bersembah. Tapi apa ni, Tok Guru tolak. Tok Guru tawatan dia dijeli. Kalau dia betul-betul jadi pahlawan, jelilah. Jadi saya rasa dia ni lebih kepada kepentingan pribadi daripada nak jual kepada bangsa Melayu ataupun orang Melayu. Tapi dia dikenali sebagai pejuang Melayu. Jadi okey, baik. Dr. Wan, tadi Dr. Wan kata Datuk Ibrahim Ali dari sekali dia bertanding menggunakan lamban Aceh, kemungkinan dia boleh menang kalau dia berjaya tarik pengundi-pengundi daripada PAS. Jadi katakanlah di Parlimen Bersembah ni Datuk Ibrahim Ali bertanding antara lambang Aceh, UMNO, tetapi calon yang melawan dia daripada Pakatan Rakyat bukan di kalangan PAS. Bagaimana agaknya peluang Datuk Ibrahim Ali untuk menang? Terima kasih. Kita berbalik kepada sokongan. Terutamanya kita tengok di Cetok kalau tak ada tsunami politik, maknanya kekuatan PAS di Cetok ni antara 300 hingga 500 majoriti. Di Pekalan Pasir antara 100 hingga 250 300 saja. Dan di Tendung ni dia tukar sama. Barisan Nasional PAS, Barisan Nasional PAS. Setiap penggal dia bertukar. Makna majoriti satu parlimen antara 1500 hingga 2000. Kekuatan PAS di Pasir Mas antara UMNO. Mana perbezaan inilah yang saya katakan, sekiranya Datuk Ibrahim Ali masih bertanding dan dia boleh curi pengundi-pengundi PAS, maka itulah sengitnya. Dan saya cadangkan sekiranya tak kiralah calon dari PKR ataupun dari PAS yang boleh ambil juga undi dari UMNO. Makna itulah kekuatan PAS untuk menciptakan kemenangan. Calon mestilah dari PAS atau PKR yang boleh ambil undi dari UMNO untuk lawan Datuk Ibrahim. Jadi Cik Mat, Dr. Wan cakap kemenangan PAS di Pasir Mas ni kalau mengikut total kepada keputusan undi Dun ni, mana tidak sampai 2000. Jadi dalam senario pertandingan PK Parlimen majoriti 2000 ni keadaannya dalam bahaya. Sekarang apakah Cik Mat bersetuju dengan pandangan Dr. Wan mengatakan bahawasanya kena ada calon untuk lawan Datuk Ibrahim ni yang boleh tarik undi orang UMNO untuk menentukan kemenangan di Parlimen Pasir Mas? Okey, sebelum saya menjawab soalan daripada pengacara, saya ingin sentuh sedikit mengenai apa yang dikatakan oleh saudara Hamid dan saudara Rozi mengenai Ibrahim Ali sejarah 2004 dan 2008. Dalam 2004 dikatakan Datuk Ibrahim ini kalah dan dia bertanding atas tiket bebas pada ketika itu. Dan pada waktu itu juga pada pilihan raya 2004 juga kerajaan negeri Kelantan PAS pada ketika itu menang dengan majoriti yang sangat-sangat tipis kursinya. Jadi faktor pada ketika itu Ibrahim Ali kalah kerana beliau dibuang daripada UMNO pada 2004, dan faktor dia dibuang di dalam UMNO pada 2004 dan beliau berkeras hendak bertanding di atas tiket bebas dan beliau kalah. Baik, datang 2008 berlaku di mana kerajaan PAS Kelantan, pihak PAS Kelantan sendiri berada dalam ketakutan. Jadi betullah macam saudara Razi mengatakan, pada ketika itu pihak PAS mencari satu resipi untuk mempertahankan kerajaan yang menang tipis pada 2004. Jadi yang saya tak faham kan, jikalau dikatakan Ibrahim Ali ini tidak seorang tokoh yang kuat dan mempunyai pengikut, mengapa pada tahun 2008 PAS
yang dikatakan kuat ini terpaksa memilih Datuk Ibrahim Ali yang tewas dalam pada tahun 2004 kerana bertanding atas tiket bebas. Okey, saya serahkan kepada ahli-ahli panel untuk menjawabkan persoalan saya dulu. Jadi saya ingin menjawab persoalan yang ditanya oleh pengacara tadi. Sekiranya dalam PRU 2013 ini PR mesti meletakkan calon-calon yang boleh menarik undi daripada pihak UMNO. Dan pada pandangan saya, dalam pilihan raya PRU 12 ini tiada jalan untuk PR menang di Pasir Mas. PAS tidak kuat, PKR tak ada orang di Pasir Mas. Dan saya tak nampak calon-calon PKR di Pasir Mas yang mampu mengalahkan Datuk Ibrahim Ali di Pasir Mas. Dalam arti katanya Cik Mat beranggapan Datuk Ibrahim, kapasiti sebagai Datuk Ibrahim itu ada pengikut dan mampu. Saya tidak beranggapan, saya menegaskan Datuk Ibrahim Ali akan menang dalam PRU 13. Sekarang masalah ketegasan dari segi berhujah itu boleh, tapi realitinya dalam politik ini ketegasan itu tak boleh pakai sebelum undi itu dibilang, selepas undi itu dibilang. Jadi apa yang dia kata, Cik Mat sekarang beranggapan. Saya menegaskan, saya tidak menganggap Datuk Ibrahim kalah dalam kita tak boleh tegas. Nanti kita tak boleh tegas pasal kita sendiri. Saya mempunyai keyakinan yang amat tinggi Datuk Ibrahim Ali akan menang. Keyakinan itu lain. Kita tak boleh nak mendabik dada keputusan yang kita agakkan kita itu diterima oleh orang. Tapi itu saya menggunakan bahawasanya keyakinan Cik Mat Datuk Ibrahim Ali boleh menang. Tapi saya nak tanya Cik Razi, bahawasanya sebagai ketua pemuda PAS kawasan Pasir Mas, tentunya ada saluran-saluran dan ada maklumat-maklumat tentang persiapan dan kekuatan PAS itu sendiri di Pasir Mas untuk menghadapi pilihan raya ke-13. Terima kasih. Soalan yang dilentarkan oleh Cik Mat tadi, sebelum saya menjawab soalan pengurusi lah, sebab dia serah kepada ahli panel dan saya mengambil yang pertama untuk menjawab daripada lantaran Cik Mat tadi berkaitan dengan di Pasir Mas sendiri, di mana kekuatan PAS waktu itu apabila mengambil Ibrahim Ali bertanding untuk tahun 2008 dengan raya yang ke-11, yang ke-12 baru ni, di mana kekuatan PAS. Sebenarnya di waktu itu pun PAS dari sudut keseluruhan kerusi di Kelantan ini, 2004 kita mempunyai 1 kerusi. Untuk pilihan raya 2008, resipi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada di antaranya Ibrahim Ali di Pasir Mas yang ketika itu mendampingi PAS dan dilihat sebagai penyumbang juga sedikit sebanyak kepada kemenangan PAS di Pasir Mas untuk Parlimen Pasir Mas. Sebenarnya di Pasir Mas ini sendiri adalah sebuah parlimen yang mempunyai keistimewaannya juga. Mungkin juga di situ adanya Ibrahim Ali, ada keistimewaan tersendiri di Pasir Mas, dan waktu itu adalah lebih mudah dan lebih baik bagi PAS, adalah satu keputusan dan juga cadangan parti yang agak bijak apabila mencari apa saja sumber ataupun apa saja kredit yang boleh kita ambil, ramuan ataupun ramuan sebagaimana pengurusi sebut ini, yang boleh kita ambil untuk kita mencapai kemenangan. Walaupun ketika itu sebelum daripada Ibrahim Ali ini dibuang daripada ahli UMNO, kita tidak terlintas pun untuk mengambil Ibrahim Ali ini sebagai MP Pasir Mas di atas lambang PAS, lambang bulan. Tetapi dengan Ibrahim Ali dibuang daripada ahli UMNO, menyebabkan di Pasir Mas itu sendiri Ibrahim Ali seolah-olah cuba kalau kecek Kelantan ambil parai, tebah guna orang sendiri, guna ngasuh sendiri, dia parai sendiri untuk tebah ahli UMNO, untuk tebah UMNO di Pasir Mas. Jadi kenapa tidak PAS mengambil peluang ini di atas apa yang dibuat oleh Ibrahim Ali, atas strategi yang PAS ada ini,
boleh meletakkan peluang untuk PAS benar di Pasir Mas ni adalah lebih cerah daripada sebagaimana yang telah kita rancang sebelum ini. Kerana kita rancang dah ke arah kemenangan, tetapi apabila Ibrahim Ali juga meletakkan diri dia sebagai musuh kepada UMNO waktu itu, maka sudah tentulah langkah bijak daripada pihak PAS untuk mengambil Ibrahim Ali kesempatan ini untuk menjatuhkan UMNO, calon UMNO di PAS. Untuk menjawab soalan saya tadi, pemuda PAS diri dalam mengaturkan untuk dapat kekuatan PAS di Pasir Mas itu untuk pilihan raya ke-13. Dari sudut pemudanya, mengenai dengan MP Pasir Mas ini, untuk kita menarik sokongan kepada PAS dan juga untuk menolak selain daripada ataupun asal bukan UMNO. Itu di antara slogan yang kita mainkan di peringkat anak muda kita di Pasir Mas. Dan di antara program-program banyak kita rancang untuk memastikan bahawa pemuda ini, pemuda-pemuda dan juga pengundi baru, pengundi yang kali pertama akan mengundi pada tahun 2013 ini, ataupun first time pengundi baru kali pertama untuk mengundi pada pilihan raya yang ke-13 ini, selain daripada gelombang di Pasir Mas sendiri, gelombang anak muda yang kita nampak rata-rata sekarang ini, baik daripada anak muda di kalangan orang Melayu ataupun di kalangan bukan Melayu khususnya, lebih-lebih lagi lah di kalangan anak muda Cina, Tionghoa dan sebagainya, mereka menolak, bukan saja menolak UMNO, tetapi kalaulah Ibrahim Ali bertanding di atas sama ada di tiket BN ataupun bebas, sudah semestinya lah anak muda akan tolak Ibrahim Ali. Kerana anak muda ini, apa yang mereka lihat ialah ke arah apa yang berlaku di tanah air. Mereka tidak melihat apa yang mereka dapat, sebagaimana Ibrahim Ali ini menarik penyokong-penyokong mereka, orang tapaga, melalui duit. Ini semua orang tahu, orang Pasir Mas. Apabila ada satu-satu program Datuk Ibrahim Ali, dia akan salurkan sekali dengan duit, RM10, RM20. Dan ini sudah jadi satu kebiasaan sudah jadi satu amalan Ibrahim Ali di Pasir Mas. Tetapi anak muda, mereka tidak melihat ini sebagai keutamaan. Mereka melihat apa yang berlaku, terutama sekali di negara kita, apa yang berlaku dalam situasi politik Malaysia sekarang ini. Dan Ibrahim Ali ini adalah di antara individu yang bukan saja dibicarakan di peringkat Pasir Mas, malah secara nasional, secara menyeluruh di Malaysia. Jadi dia juga terlibat sama dengan pendirian beliau sendiri dalam isu-isu yang diperkatakan oleh anak muda. Sebagai contoh, isu Islam yang Ibrahim, ataupun isu Melayu, lebih mudah. Pasal Ibrahim Ali ini lebih kepada kemelayuan dari sudut perjuangan dia, kemelayuan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Melayu itu sendiri, setengah yang tidak melibatkan kepentingan ataupun kredit kepada Pakatan Rakyat, Ibrahim Ali tidak menyokong. Ibrahim Ali hanya menyokong yang mana sokongan beliau itu adalah jelas terlihat dari sudut apa yang dikehendaki oleh beliau waktu itu, dari sudut semasa apa yang beliau kehendaki, dan di saat itulah beliau akan menyokong apa yang isu yang timbul, sama ada di pihak UMNO, sama ada di pihak mana-mana pihak yang dia rasa beliau boleh mengambil peluang untuk menonjolkan diri, maka beliau akan sokong. Dan ini sama sekali dapat dinilai dengan jelas oleh anak-anak muda sekarang ini. Dan kita yakin, terutama sekali anak-anak muda Pasir Mas, dengan apa yang berlaku sekarang ini, dengan penglibatan Ibrahim Ali, seolah-olah sudah ingin berdamping dengan UMNO Barisan Nasional. Di saat anak muda sekarang ini menolak UMNO Barisan Nasional, maka sudah tentulah dalam pilihan raya yang ke-13 ini, jika Ibrahim Ali bertanding sama ada di atas tiket BN, maka masa depan MP Pasir Mas Ibrahim Ali sebagai calon Barisan Nasional, maka sudah tentulah masa depan beliau adalah amat kabur dan kemungkinan besar, dan kita yakin Ibrahim Ali akan tewas dalam pilihan raya. Okey, itu pendapat pemuda PAS Pasir Mas. Jadi tadi Cik Mat sendiri begitu yakin bahawasanya Ibrahim Ali ni tetap
akan kekal sebagai MP Pasir Mas dengan perjuangan Melayu dan sebagainya. Dan Dr. Wan Saimi juga sudah memberitahu bahawasanya kemungkinan Ibrahim juga benang kalau Ibrahim ni pandai menggunakan taktik untuk menarik orang menyokong dia dalam pilihan raya 13. Apakah ini berarti Dr. Wan Saimi bersetuju dengan apa yang Encik Mat cakap? Terima kasih. Kita balik pada tahun 2004 pilihan raya 2004, bila Datuk Ibrahim Ali tidak dipilih untuk jadi ketua penaja UMNO bahagian Pasir Mas, maka dia pada pilihan raya 2004 dia bertanding bebas dan dia dapat 6,000 majoriti. Dari 6,000 majoriti itu sampai sekarang Datuk Ibrahim Ali masih dapat mengekalkan pengikut-pengikut dia, penyokong dia seramai 3,000 orang. 3,000 lagi itu adalah undi simpati daripada orang UMNO kepada Datuk Ibrahim Ali. Jadi pada 2008 PAS, terutama Datuk Guru Nik Aziz, dalam keadaan Kelantan memerintah dengan satu kursi, maka terpaksalah mencari ramuan. Maka ramuan itu adalah Ibrahim Ali. Maka saya nampak kebijaksanaan politik Tok Guru Nik Aziz jauh meninggalkan Datuk Ibrahim Ali, kerana Tok Guru sanggup korbankan. Dia dah tahu dah Ibrahim Ali ni masuk PAS, guna tiket PAS akan melompat, dan dia tak terkejut. Ibrahim Ali melompat. Jadi dia sanggup korbankan satu parlimen untuk selamatkan Kelantan. Jadi untuk menghadapi PRU ke-13 ni, kita kena Dan soalan saya, apakah doktor bersetuju dengan apa yang Encik Mat cakap? Yakinnya Ibrahim Ali ni akan kekal di Parlimen Pasir Mas? Nampak gaya macam doktor bersetuju, dan semua orang akan bersetuju dengan pendapat. Saya tengok, sebab Encik Mat, saya jawab soalan Encik Mat tadi, dia kata ketokohan, tak ada calon yang boleh lawan Ibrahim di dalam kehebatan ketokohan. Ibrahim Ali dah lama berpolitik, jadi dia didedahkan dalam parlimen, dalam surat khabar seluruh negara. Jadi kita orang baru ni nak masuk sinar harian sebulan sekali pun tak boleh nak keluar, terlalu terbatas. UTTV ni pun nasib baiklah ada UTTV ni, boleh lah. Kalau tak ada UTTV ni memang kita tidak didedahkan dan ditutup. Jadi macam mana kita nak menampakkan ketokohan kita? Dan bermaknanya doktor setuju dengan Encik Mat Ibrahim Ali belum ni? Jawab lagi. Soalan tu belum dijawab lagi. Kita nak jawapan tu. Saya nampak ketokohan dia tu, kita sebagai pemuda, orang muda sini, walaupun saya dah melepasi muda, tetapi tidak didedahkan untuk bersaing. Bukan, sekarang ni bukan masalah pendedahan doktor dalam siapa-siapa mimpi. Keyakinan Encik Mat Ibrahim Ali benang tu, yang doktor setuju ke tidak? Saya tidak setuju, masih tidak setuju. Sebab